Pengenalan. Pantai kelihatan tenang dengan bunyi ombak yang tidak pernah berhenti. Namun di sebalik keindahan itu, pantai sedang menanggung kesan daripada perbuatan manusia. Sampah yang dibuang semena-menanya perlahan-lahan mengacang laut dan segala kehidupan di dalamnya. Kesedaran perlu bermula sekarang sebelum semuanya terlambat. Pantai sebagai pelindung alam. Pantai bukan sekadar kawasan rekreasi, tetapi barisan harapan yang melindungi laut. Ia menjadi tempat pembiakan hidupan marikh, kawasan peteluk penyu serta penapis semula jadi sebelum air masuk ke lautan. Apabila pantai tercemar, fungsi penting ini akan terjejas dan memberi kesan besar kepada ekosistem laut. Apabila sampah menjadi ancaman, sampah di pantai tidak akan kekal di situ. Ombak akan membawa plastik, sisa makanan dan bahan berbahaya ke tengah laut. Hidupan marikh sering tersalah anggap plastik sebagai makanan, menyebabkan kecederaan dan kematian. Pencemaran ini berlaku senyap, tapi kesannya berpanjangan. Tanggungjawab manusia terhadap pantai. Manusia adalah punca kepada masalah ini, tetapi manusia juga mampu menjadi penyelesaiannya. Sikap prihatin pengurusan sampah yang betul dan penyertaan dengan aktiviti pembersihan pantai boleh mengurangkan pencemaran. Tindakan kecil yang dilakukan secara berterusan mampu membawa perubahan besar. Bersama menjaga masa depan. Pantai yang bersih mencerminkan masyarakat yang berdisiplin dan menghargai alam. Dengan menjaga pantai, kita sebenarnya menjaga laut, hidupan marikh dan masa depan bumi. Usaha ini bukan untuk hari ini sahaja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pantai dan keseimbangan semula jadi. Pantai memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Ia menyerap tenaga ombak, melindungi kawasan daratan dan menjadi habitat kepada pelbagai hidupan. Apabila pantai rosak, sistem semula jadi ini tidak lagi berfungsi dengan baik, lalu menjejaskan keseluruhan ekosistem laut. Kesan pencemaran yang berpanjangan. Bahan buangan yang ditinggalkan di pantai akan hancur menjadi zarah kecil dan memasuki rantai makanan laut. Proses ini berlaku secara perlahan tetapi kesannya berlarutan. Hidupan marikh terdedah kepada risiko kesihatan manakala manusia turut menerima kesannya melalui sumber makanan laut. Peranan kita sebagai penjaga alam. Setiap individu mempunyai peranan dalam melindungi pantai, mengamalkan gaya hidup mesra alam, mengurangkan sisa plastik dan menjaga kebersihan kawasan pesisir adalah langkah awal ke arah perubahan. Tindakan yang konsisten mampu memulihkan semula pantai yang terjejas. Apabila sisa menguasai pesisir, sampah yang bertaburan di pantai bukan sekadar mencacatkan pemandangan, ia mengganggu penggerakan hidupan, pencemaran air dan pelepasan bahan berbahaya ke persekitaran. Kesan ini mungkin tidak kelihatan segera, tetapi ia terkumpul dan memberi tekanan kepada alam. Kesedaran bermula dengan tindakan. Menjaga pantai tidak memerlukan usaha besar. Tindakan mudah seperti membawa pulang sampah sendiri, menghasilkan sisa dan menanggung perbuatan tidak bertanggungjawab boleh mengurangkan pencemaran. Apabila ramai bertindak, perubahan menjadi nyata. Pantai bersih, masa depan terjamin. Pantai yang terpelihara melambangkan hubungan harmoni antara manusia dan alam. Dengan menjaga pesisir, kita menyumbang kepada kelangsungan laut dan kesejahteraan bumi. Masa depan alam bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Pantai sebagai rumah bagi kehidupan. Pantai menyediakan habitat kepada pelbagai makhluk seperti penyu, burung laut, ketam dan organisma kecil lain. Setiap spesies mempunyai peranan tersendiri dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika kebersihan pantai diabaikan, banyak kehidupan ini kehilangan tempat perlindungan dan sukar untuk bertahan. Pencemaran memberi kesan domino. Sampah yang ditinggalkan di pantai akan terbawa ke laut oleh ombak dan arus. Plastik, botol, tin dan sisa bahan kimia memasuki rantaian makanan, membahayakan hidupan laut dan akhirnya manusia. Apa yang nampak kecil di pantai boleh membawa kesan besar di laut. Pantai yang bersih bukan sekadar indah dipandang. Ia adalah benteng pertama yang melindungi laut dan semua kehidupan di dalamnya.
Setiap sampah yang diangkat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan memberi peluang kepada hidupan laut untuk terus bernafas, membiak dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Jangan biarkan kelalaian kita hari ini menjadi ancaman esok. Laut yang sihat menjamin makanan, udara bersih dan kesejahteraan bumi untuk generasi akan datang. Alam tidak mampu bersuara, tetapi kita mampu bertindak. Bersihkanlah pantai, lindungi laut dan mempertahankan kehidupan. Kerana hidupan laut tidak boleh hilang dan masa depan kita bergantung padanya.